Purvis jelaskan isu tegur ipar. Ada cara dan peringkat. Kita CEGAH kemungkaran, tak diam. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pendakwah bebas, Purvis berkongsi pandangannya mengenai isu menegur ahli keluarga dalam sesi podcast popular, Sembang Seram, yang dikendalikan oleh Safwan Nazri. Dalam perbincangan itu, dia menekankan bahawa menegur bukan sekadar pilihan, tetapi satu tanggungjawab dalam Islam, terutama apabila kemungkaran berlaku di kalangan ahli keluarga terdekat. Secara umum, bila kemungkaran berlaku, kena tegur. Tetapi, setiap orang ada peringkat tanggungjawab sendiri. Katanya menegaskan bahawa adab dan kaedah menyampaikan teguran amat penting supaya ia tidak disalahfahami atau menimbulkan konflik. Kalau awak nak tegur adik saya pun kata kau jangan. Walaupun adik saya tak sempurna, saya rasa tak betul lah. Sebab dia pun ada mak bapa dia. Ujarnya menyifatkan teguran yang diberikan perlu sesuai dengan adab dan tanggungjawab, tanpa melebihi had yang sepatutnya. Ahli rumah kita siapa? Isteri kita, anak-anak kita, orang gaji dalam rumah kita. Kena ejar. Fardu Ain kena ejar. Saya sendiri sediakan kelas Al-Quran untuk pembantu rumah saya dan saya tak ambil ringan soal ini, kongsi Purvis. Maksudnya menjaga diri kamu dan ahli keluarga. Teguran harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, konsisten, dan mengikut adab, tanpa menimbulkan rasa marah atau malu, jelasnya lagi. Kita tetap menegur, tetapi kena faham, siapa yang sepatutnya menegur setiap hari. Adakah pakcik lebih tegur berbanding bapa dia yang jaga? Jadi tanggungjawab itu ada peringkat. Kita tidak diam bila melihat kemungkaran, tapi cara dan siapa yang menegur itu penting, ujarnya. Bagaimana kita mengambil satu tanggungjawab, menegur yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita cakap, tetapi ikut peringkat dan adab, jelasnya.